Sains tahun 3 unit 3, Manusia kelas makanan. Hai, saya Aina, kakak kepada Amin. Tengoklah tu, Amin suka makan makanan yang tidak berkhasiat. Saya dah banyak kali menasihati Amin supaya makan makanan yang berkhasiat. Tetapi Amin masih berdegil. Hihihi, sadapnya. Saya sayang ibu dan ayah saya. Selalu belikan makanan kegemaran saya. Wah, ada burger, pizza, ayam goreng dan coklat. Hihihi. Hei, Amin. Bangun. Jangan nak berangan sangat. Sudahlah tu. Cubalah makan makanan yang berkhasiat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yes, kakak janganlah kacau saya termakan ni. Kakak tahu kan, saya benci makanan yang sihat. Lagi-lagi sayur-sayuran. Amin berada di dalam biliknya dan tiba-tiba merasa sakit perut yang teramat sangat. Aduh, sakit perut. Ibu dan ayah Amin sedang berehat sambil berbual di ruang tamu rumah mereka. Tiba-tiba Amin datang ke ruang tamu dan mengadu kepada ibu ayahnya bahawa perutnya sakit. Kenapa ni, Amin? Ibu, ayah, perut Amin sakit. Dengan perasaan cemas, ibu dan ayah dengan segera membawa Amin ke hospital. Tiba sahaja di hospital, Amin terus dibawa ke bahagian kecemasan untuk diberikan rawatan. Doktor memaklumkan kepada ibu dan ayah Amin bahawa Amin mengalami keracunan makanan dan Amin perlu masuk ke dalam wad untuk menerima rawatan lanjutan. Encik dan puan, saya nak maklumkan yang Amin mengalami keracunan makanan dan perlu dimasukkan ke wad untuk rawatan lanjut. Keesokannya, setelah membuat pemeriksaan lanjutan, doktor memaklumkan bahawa Amin sudah beransur pulih. Namun begitu, selain daripada keracunan makanan, doktor telah mendapati berat badan Amin telah mencecah tahap obesiti. Adik cik sudah beransur pulih, tapi selepas ini perlu berhati-hati jangan makan makanan yang kotor dan terdedah. Baik, doktor. Selain itu, saya juga ingin menasihatkan supaya adik cik memakan makanan yang seimbang selepas ini kerana berat badan adik cik telah mencapai tahap obesiti. Sebaiknya memilih makanan seperti yang ditunjukkan dalam piramid makanan. Baik, doktor. Saya faham. Terima kasih, doktor. Doktor pesan perlu jaga pemakanan adik selepas ini. Adik perlu makan makanan yang seimbang seperti yang ditunjukkan dalam piramid makanan. Kakak, Amin tidak tahu apa itu piramid makanan. Okey, kakak terangkan ya. Piramid makanan ialah panduan pemakanan visual yang menunjukkan jenis dan jumlah makanan yang perlu diambil setiap hari untuk memenuhi keperluan nutrisi harian dan mengekalkan kesihatan. Doktor, boleh terangkan dengan lebih terperinci mengenai piramid makanan? Mestilah boleh. Makanan seimbang bermaksud makan pelbagai jenis makanan untuk mendapatkan semua nutrien yang diperlukan oleh tubuh, termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Aras pertama merupakan makanan yang patut diambil dengan jumlah yang paling banyak berbanding kumpulan makanan lain. Kita perlukan sayur-sayuran dan buah-buahan, sekurang-kurangnya 3 sajian sayur-sayuran dan 2 sajian buah-buahan setiap hari. Buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang penting dalam meningkatkan keupayaan badan melawan penyakit. Aras kedua, kita ada makanan yang mengandungi karbohidrat seperti nasi, roti, dan bijirin. Kita perlukan 3 hingga 5 sajian makanan ini setiap hari. Piramid ini juga menekankan saranan pengambilan sumber karbohidrat kompleks dan tinggi serat seperti beras perang, roti bijirin penuh, oat dan jagung. Pada aras ketiga, kita perlukan protein seperti daging, ikan, telur, dan kekacang. Disarankan untuk mengambil 1-2 sajian pada setiap hari. Aras atas piramid makanan mengandungi lemak seperti minyak dan mentega. Tetapi jangan ambil terlalu banyak ya. Yang paling penting, jangan lupa minum air 6 hingga 8 gelas dan bersenam. Wah, makanan Amin dah sampai. Alhamdulillah. Amin, masih ingat tak tentang piramid makanan yang kita belajar tempoh hari? Sekarang cuba Amin, kelaskan semua makanan ni. Ikut kedudukan dalam piramid makanan. Boleh? Boleh, Kak. Kek ada banyak lemak, jadi ia duduk paling atas dalam piramid makanan. Ikan, telur dan susu pula dalam kumpulan protein. Baris kedua, nasi pula bagi tenaga. Jadi ianya berada dalam baris ketiga dalam kumpulan karbohidrat. Sayur dan buah-buahan bagi vitamin dan mineral. Jadi ia duduk dalam baris paling bawah sekali. Betul tak, Kakak? Tepat sekali. Syabas Amin. Kakak bangga dengan Amin. Tengok ni Amin.
nasi dengan lauk seimbang ni contoh makanan berkhasiat. Tapi yang ni pula, burger dengan minuman bergula kurang berkhasiat kalau diambil selalu. Oh, jadi kalau Amin nak jadi kuat dan sihat, Amin kena pilih makanan yang berkhasiat, kan? Betul tu. Sesekali tak apa. Tapi makanan berkhasiat patut jadi pilihan utama kita. Amin janji nak makan lebih bijak lepas ni. Ingat semua, anda adalah apa yang anda